Kalau boleh mula semula, saya takkan tunggu emergency baru nak simpan emas. Kalaulah saya boleh undur masa 5 tahun lepas, saya akan mula simpan emas lebih awal. Dulu saya tunggu ada lebih baru simpan, tapi bila emergency datang, tak pernah ada lebih pun. Jadi saya ubah strategi. Simpan dulu baru belanja. Biar asa sempit sikit sekarang. Janji tenang bila susah. Penyelesaian, saya ubah strategi. Simpan dulu baru belanja. Biar asa sempit sikit sekarang. Janji tenang bila susah. Mentor Tuan Zul cakap tuan-puan, susah ni ada dua. Tuan-puan nak susah sekarang ataupun tuan-puan nak susah nanti. Pilihan di tengah tuan-puan. Maksud susah sekarang ni, kita terpaksa jimat belanja, kita terpaksa buat tabung. Supaya sekarang kita tengah susah, nanti kita senang. Berbeza dengan orang yang senang sekarang, susah kemudian. Sebab apa? Sekarang ada bajet, dia enjoy tak buat tabungan. Kemudian apabila di usia senja, dia akan mula rasa susah sebab tak ada tabungan langsung. Jadi tuan-puan, jangan jadi penyelesaian seperti itu. Mulalah sekarang, bukan nanti. Jangan lupa boleh follow saya untuk tip emas dan kewangan seterusnya.